Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini insya-Allah kita akan mempelajari huruf hijaiyah tunggal yang berbaris satu, iaitu berbaris di atas, berbaris di bawah dan berbaris di hadapan. Atau dalam bahasa Arab disebut fathah, kasrah dan dhammah. Anak-anak sudah bersedia? Jom kita belajar. Anak-anak, bunyi huruf yang bertempat di bahagian lidah ialah la, li, lu, ro, ri, ru, na, ni, nu, to, ti, tu, ta, ti, du, ta, ti, tu. Anak-anak, cuba ulang sekali lagi. Wah, pandainya anak-anak. Ustazah harap anak-anak dapat teruskan latih tubi bunyi huruf hijaiyah tunggal yang berbaris di atas iaitu fathah, yang berbaris di bawah iaitu kasrah dan berbaris di hadapan iaitu dhammah. Anak-anak bunyikan huruf dengan sebutan yang betul supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid. Sehingga bertemu lagi di siri akan datang, iaitu bunyi huruf yang keluar daripada bahagian lidah yang ketiga. Baiklah anak-anak, sampai di sini sahaja. Ma'assalamah wa ilal liqa'.